Hai korang. Hari ni kita buat sotong salted egg. Nak ratah begitu saja ataupun nak makan dengan nasi pun boleh. Okey, jangan lupa tonton video hingga habis untuk tengok resepi dan cara-cara buatnya. Lebih kurang 1 kilogram sotong. Kita buang kulit. Cabut dia punya kepala, kita buang bahagian hitam dan juga gigi sotong. Dah cuci bersih, kita potong sotong kecil-kecil. Sotong yang sudah kita potong kecil-kecil, kita masukkan sedikit lada hitam dan juga lada putih. Masukkan susu cair ataupun susu full cream. Masuk tepung bistari. Saya guna tepung bistari yang original. Gaul sebati. Nampaknya adunan sedikit pekat, kita tambahkan sedikit air. Kemudian gaul sebati. Pastikan adunan cair macam ni. Untuk salutan, saya gunakan tepung bistari yang original dan campurkan dengan sedikit tepung bistari yang pedas. Saya guna yang extra cow. Masukkan sedikit adunan pedas, campur dengan adunan yang original. Gaul rata. Ambil sotong dan masukkan ke dalam adunan tepung. Gaul rata, biar semua bersalut tepung. Panaskan minyak dan bolehlah kita goreng. Bila bahagian bawah sudah masak, terbalikkan. Goreng lagi sekejap hingga sotong bertukar keemasan. Kemudian bolehlah angkat dan ketepikan dahulu. Goreng kesemua sotong sehingga habis. Sotong ni kita goreng sekejap saja tau. Goreng lebih kurang 2 minit je. Jika tidak, sotong kita akan jadi liat. Hati-hati, sotong akan meletup jika berada lama dalam minyak panas. Okey, seterusnya cincang halus lebih kurang 7 ulas bawang putih. Tujuh biji cili padi, potong kecil-kecil. Jika nak lebih pedas, boleh tambah. Seterusnya, cairkan butter. Butter lebih kurang 150 gram. Butter dah cukup cair, kita masukkan bawang putih yang kita cincang tadi. Tumis sehingga naik bau. Bila bawang sudah wangi, kita masukkan cili dan juga daun kari. Daun kari kita gunakan lebih kurang 4 tangkai. Tumis sekejap. Kemudian kita masukkan serbuk salted egg. Untuk 1 kilo sotong ni, saya gunakan kesemua 1 paket kecil.
campuran telur masin keemasan daripada Bistari. Masukkan sedikit gula. Dah berbuih macam ni, boleh masukkan sotong yang telah kita goreng tadi. Masuk sotong, gaus sebati dan dah siap. Selamat mencuba semua.